Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah kepada semua graduan. Saya Zulhelmi dari Urus Setia Majlis Convocation hari ini akan menerangkan tata cara pendaftaran graduan. Terdapat 3 pintu masuk ke UTM seperti yang tertera di paparan. Sila tunjukkan pas masuk dan surat jemputan kepada petugas. Tempat letak kereta disediakan di Tasik Ilmu. Graduan dan tetamu akan berjalan kaki menuju ke bangunan Chancellery Sultan Ibrahim. Graduan perlu menerusuri bangunan Chancellery Sultan Ibrahim sebelum ke Dewan Sultan Iskandar. Graduan diminta bersedia dengan aplikasi iConvo di telefon bimbit masing-masing. Pakaian graduan akan disemak oleh petugas dan seterusnya graduan perlu membuat pengesahan nama di paparan skrin. Petugas akan memberi tunjuk arah tempat duduk yang telah disediakan. Graduan dikehendaki duduk di tempat duduk yang telah ditetapkan. Blok A dan B adalah di bahagian kiri Dewan, manakala blok C dan D di sebelah kanan Dewan. Ibu bapa dan tetamu yang hadir dipersilakan untuk terus ke Dewan Sultan Iskandar dengan meneruti arahan petugas dan papan tanda yang disediakan. Sila serahkan pas masuk kepada petugas, lalu masuk ke Dewan melalui pintu yang telah ditetapkan. Graduan kelainan upaya dipersilakan terus ke Dewan Sultan Iskandar. Petugas akan sedia membantu untuk urusan semakan pengesahan graduan, pakaian dan pendaftaran dengan laluan khas. Ibu bapa dan tetamu kelainan upaya juga akan turut diraikan. Petugas kami akan sedia membantu dengan laluan khas terus ke Dewan Sultan Iskandar. Terima kasih dan tahniah kepada semua graduan Universiti Teknologi Malaysia. Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut.